Datuk, apa khabar, Tok? Setakat ni okey? Assalamualaikum, alhamdulillah. Setakat ni macam mana keadaan Datuk untuk hari-hari yang selepas di operation dan sebagainya, Tok? Alhamdulillah. Hari ni hari ke apa? Hari tu 15. 15, hari ni dah 20, 10 hari, Tok. Minta maaf, Tok. 10 hari dah. Alhamdulillah. Makin sihat. Tapi penat lah. Penat. Cepat penat. Salam dengan orang pun penat. Oh, salah pun penat. Naik tangga penat, berjalan penat. Penat sikit lah. Jadi, rehat lagi. Doktor bagi rehat sampai 30 hari bulan. Kalau menyanyi penat, Tok? Penat. Penat juga. Tak nak nyanyi lagi. Tak boleh nyanyi. Nyanyi mati tu. Tak nyanyi lagi. Tak nyanyi, Tok. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini hari yang ke-10 yang bahagia Datuk. Semalam kita dihadiri oleh lebih daripada 20 ke 30 orang menziarahi Datuk, dan hari ini tuan-tuan pula yang datang hadir ke Pusat Pendidikan Al-Barakah. Berikan tepukan untuk diri masing-masing. Terima kasih jutaan, terima kasih kerana kehadiran tuan-tuan. Jadi panjang-panjangkanlah doa kesihatan kepada yang bahagia Datuk. Dan kami juga akan sampaikan juga doa-doa kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita ada daripada Kelantan tu, daripada Pahang, daripada Selangor. Jadi ada 3 buah negeri. Johor pun ada 4 yang hadir bersama-sama dengan kita pada kali ini. Alhamdulillah, syukur. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya proses pembedahan dan sebagainya. Adakah memang Datuk sakit terus dia orang operate, ataupun sebenarnya Datuk sihat, tak ada apa? Kemudian saya sihat, tak ada sakit, tak ada serangan jantung, tak ada. Cuma rawatan berkala. Ya. Setahun saya akan buat full medical check up. Kemudian setiap 5 tahun saya akan buat check up jantung. Sebab saya kena serangan jantung 2016. Jadi setiap 5 tahun, 2021 buat, 2026 pun buat. Dan setahun 2 kali saya akan buat check up. 3 bulan sekali saya akan buat check up bulanan, 3 bulan sekali. Dan seperti mana yang tuan-tuan pun sedia maklum, saya adalah seorang yang sangat berdisiplin dalam bab makan, dalam bab minum, dalam bab kesihatan. Jadi saya adalah orang yang tak makan benda-benda yang malam tak makan, Mat. Saya makan nasi je. Saya tak makan malam. Sebab saya jaga makan. Memang malam tak makan. Sudu, besi memang tak makan. Jadi saya pun tak makan benda yang putih, tepung, kuetiau, semua saya tak makan. Roti putih tak makan. Nasi saya hanya makan sekali sehari. Itu pun berselang. Gula langsung saya tak sentuh. Memang saya tidak makan gula. Jadi saya sangat menjaga makan, melainkan kalau jumpa durian lah. Tak banyak pun, sebiji je. Jadi amalan saya ialah setiap pagi minyak zaitun, habatus sauda. Apa, Mat? Lagi apa lupa? Madu lebah. Jus durian Belanda. Jus durian Belanda Irham. Itulah minuman saya. Jadi sebab itu bila saya boleh berceramah setiap hari, non-stop. Tidak ada rehat, tidak ada cuti sebab tak sakit. Jarang tuan-tuan tengok saya cuti. Sebab memang tak sakit. Naik tangga. Saya tak suka naik lift. Saya suka naik tangga. Saya takkan membuat sesuatu yang boleh mendatangkan. Sebab tu saya buat dulu kopi ala Kazim. Untuk saya punya kencing manis dan sebagainya. Dan seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum,
saya berceramah berkeliling satu Malaysia. Sampai di rumah 4 pagi, 3 pagi, pukul 8.30 saya dah mengajar di Dewan ni. Jadi orang pelik, kenapa Ustaz Kazim ni tak sakit, tak penat, tak letih. Nak buat macam mana? Dan saya tak tidur. Ya, saya tak boleh tidur malam. Saya hanya boleh tidur di dalam kereta. Jadi orang tanya kenapa Ustaz terima ceramah jauh-jauh? Sebab saya nak tidur. Itu jawapan dia. Duduk di rumah tak tidur. Jadi saya hanya tidur dalam kereta saja. Letak ya. Saya tidur. Selalu kalau saya pergi utara, balik ke Ipoh Mat, saya tak pernah jumpa terowong. Sedar-sedar dekat tol je. Sama lah demo ni datang Oh, dia jom. sama ya? Tak jumpa terowong kan. Maknanya- Dah sampai dah. Maknanya ada sakit jantung lah. Jadi, itu saya punya sihat. Bayangkan dalam bulan Ramadan, saya berulang Ipoh KL untuk program TV. Dan seperti biasa rutin, 3 bulan saya akan check up. Dan kita akan check up pada 3 hari bulan 3. Bila keluar result, darah cantik, jantung cantik, semua cantik. Result 3 bulan cantik. Cuma yang tak cantiknya, kalsium tinggi. Dengan uric acid tinggi sikit. Jantung okey. Darah tinggi okey, tak ada. Saya tak ada darah tinggi, saya ada kencing manis pun cantik. Dan saya pun ada jantung, Mat. Alhamdulillah. Siapa sini yang tak ada jantung? Semua ada jantung. Jantung pun okey. Kemudian, saya pun buat pemeriksaan jantung. Saya stress test. Saya boleh berlari sampai stage 4. Bila nak masuk stage 5, doktor kata kalau Datuk nak stop pun boleh stop lah. Saya dengar-dengar tu berhenti, saya berlari dah. Maknanya jantung elok. Kemudian saya buat ECG okey, buat CT scan jantung. Doktor bagi laporan cantik, tidak ada sumbat, tidak ada masalah, jantung semua elok, stand semua elok. Cantik Datuk. Macam orang muda. Padahal saya dah 72. Jadi cuma dia kata di bawah stand, laluan stand tu ada sedikit Ada sumbatan. sumbat sikit. Dia kata tak perlu buat apa-apa, hanya makan ubat sahaja. Tapi saya kata saya nak buat angio. Saya sebab 5 tahun sekali saya akan buat angio. Dia kata kalau nak buat boleh lah. Jangan tunggu lagi lah. Jangan tangguh lagi buat. Sebab 5 tahun sekali. Sebab dulu saya tangguh dah. Jadi saya pun ambil tarikh pada hari Rabu, 15 hari bulan ke? Berapa bulan? 15. 15 itulah. Sepatutnya Datuk kat Terengganu yang Kelantan. Patutnya saya di stew dengan dibacuk. Jadi cancel sebab saya masuk buat. Doktor kata tarikh tu dia free. Jadi saya pun seronok. Sebab jantung saya semua cantik, elok. So, bila sampai hari itu, pukul 11 pagi, 11 suku dia bawa saya untuk buat echo. Untuk buat echo jantung. Lagi sekali, dia kata jantung saya sangat bagus, degupan cukup cantik, kadar keupayaan jantung bagus, tidak ada sumbat, tidak ada sangkut. Kalau Datuk tak nak buat angio pun, okey. Saya kata buat je lah. Dah halang-halang. Hari tu juga dia cakap kat saya, tak boleh tangguh dah, kena buat juga. Jadi pukul 2.30, tolak masuk. Pukul 3 suku, dia start mula buat. Dia hanya bius di sini saja. Jadi saya sedar. Jadi dia pun minta maaf Datuk, minta maaf ya. Dia pun jolok.
Tapi dia punya sis dia tu garang tau. Jarang. Sis yang pembantu dia tu, sister India, garang. Yang budak-budak Melayu 4 orang. Pembantu dia seorang, doktor Cina seorang. Sis dia garang, tapi dia tak marah saya. Dia dengan budak-budak tu lah. Saya relax dia tak kata tu. Minta maaf Datuk, minta maaf. Jadi saya mendengar apa perbualan dia. Saya tanya dekat doktor, any problem doktor? Dia kata, kita baru jumpa. Kita baru jumpa. Jumpa apa? Ada 2 yang kritikal. Saya kata, tadi you cakap everything is okay, everything is fine. Sekarang kenapa sangkut? Kenapa kritikal? Dia kata baru jumpa bahagian belakang jantung saya. Saya kata, sudah. Lepas orang kata okey, dia pun diam. Sis yang garang tadi pun diam. Padahal tadi diam terus. Jadi saya pun diberi ubat tidur supaya mendiamkan saya. Okay, give him 20 ml, 20 ml. Dia pun susuk cucuk ni 20 ml. Saya pun saya malas dengar dia orang cakap. Kemudian saya pejam mata, saya buka. Kemudian saya tanya lagi. Is it critical, doktor? Dia tanya saya, Datuk dengar ke apa saya cakap? Dengar. Datuk tengok apa kita orang buat? Tengok. Datuk tak tidur ke? Tak. Tak ada ngantuk? Tak. Kita sudah suntik 20 ml, tak ngantuk. Tambah lagi 10 ml? Sudah tuan-tuan. Tambah lagi 10 ml. Jadi saya tanya, apa masalah dia? Rupa-rupanya ada 2 sumbatan di bahagian belakang jantung saya yang selama ni tak nampak. Scan tak nampak, echo tak nampak. Dia hanya nampak bila angio. Jadi saya punya mind, saya sihat, saya punya mind saya tak ada apa-apa. Bila buat, rupanya kritikal. Belon apa semua tak ada masa itu. Jadi bila dah jadi kritikal macam itu, doktor kata call his wife. Panggil isteri dia masuk. Bila isteri dah masuk bilik OT ni, maklum sajalah Mat. Dalam pemikiran saya, aku ni nak mati dah. Pasal dah dipanggil isteri mai tengok. Maka masuklah isteri saya dengan PA saya. Jadi dia pun terang, saya tak nak tengok skrin, saya tak nak tengok apa monitor semua, saya tak nak tengok. Jadi tak boleh menapah. Masa itu saya kena serangan waktu tu. Dalam OT. Dia orang pakaikan oksigen. Kemudian saya tak nak tengok apa, saya tak nak bincang dengan dia orang. Apa suka apa. Isteri saya pun setuju buat. Dia pun keluar. Masuk ni dah 2 kali, masuk 3 kali. Dia orang keluar, tarik keluar wayar ni. Panjang tu. Besar-besar ni Mat. Dia punya tube ni. Jadi waktu tu saya pun dah diam dah. Sakit. Waktu tu sakit. Ubat bius tak boleh pakai, ubat tidur tak terasa, langsung tak terasa sakit, tak terasa nak tidur, tak terasa mengantuk. Lepas tu doktor mu kata kat saya, Datuk mengucap Datuk. Sis India tadi pun Datuk mengucap Datuk. Jadi saya tak ingat apa benda, la ilaha illallah, saya serah pada Allah. Bila isteri saya setuju, maka mereka pun kelang kabut mencari stand balon yang sama dengan size stand yang dimasukkan pada 2016. Macam-macam size dia orang cuba. 2025, 2026, 2028. Lantak apalah. Sakit doktor, cepat sikit doktor. Sabar Datuk, sabar. Mengucap Datuk.
Jadi saya tengok doktor ni pun tolong cari berapa saiz yang patut nak masuk. Saya pun duduk seorang dekat dalam bilik tu. Dia tutup dengan plastik. Jadi waktu itulah saya kena. Dada saya sakit, saya tak boleh bernafas. Semua ni sakit. Akhirnya jumpa balon yang sesuai, masuk untuk selamatkan dua tadi ni. Balon yang sesuai. Dan selepas tu pun saya tak boleh bernafas lagi, masih lagi sakit walaupun dah selesai. Akhirnya masuk ICU lah, Mat. Duduklah lah ICU. Duduklah semalam. Duduklah ICU pun seronok juga. Tapi tak seronok. Saya tengok orang depan saya tu. Macam-macam wayar, Mat. Dia pun tengok saya. Sama-sama tengok. Yang sebelah sini pula duk kena seduk kahaknya. Sudah. Macam-macam hemat nak ICU tu, Mat. Jadi doktor datang. Pagi bagus doktor. Alhamdulillah. Nurse bagus. Sis bagus. Saya tak tidur kan. Mana saya tidur? Sis tanya nak bagi ubat tidur ke doktor? No. Jangan bagi. Not effective. Memang dia takkan tidur. Maka saya pun tak tidur daripada situ sampai sekarang. Semalam saya pergi ke Sungai, saya dapat tidur dalam kereta. Saya pun dah lupa, Mat, cara tidur, Mat. Semalam saya tidur. Saya keluar pada rumah pukul 5.30. Saya sampai Sungai 6.30. Saya dapat sejam. Seolah-olah saya tidur satu malam, Mat. Dia orang berhenti sebab dia orang bayar tol. Saya kata, kenapalah korang bayar tol? Teruskanlah perjalanan. Dah tahu saya tidur, teruskan. Ustaz kata, Ustaz nak pergi ke Sungai. Memanglah aku nak ke Sungai, tapi aku nak tidur. Jadi kalau dapat tidur, satu nikmat. Jadi, saya cakap banyak, tak boleh, penat. Sekarang, cakap kuat pun, penat. Kalaulah saya tak jumpa doktor hari itu, mesti saya sihat lagi kan. Saya boleh ceramah. Sekarang, salam dengan orang pun penat. Jadi saya harap saya balik pulih seperti biasa. Okey. Jadi orang tanya pada saya, kenapa Ustaz tak mau tidur? Sampai dah makan ubat tidur pun tak tidur. Saya tak tahu. Kenapa Ustaz tak sakit? Padahal jantung Ustaz ada masalah. Langsung tak sakit. Saya boleh naik tangga tingkat 18. Saya pergi umrah, saya tak naik lift, saya naik tangga sahaja. Saya takkan naik lift. Saya suka berjalan dan saya tidak mengah, tidak penat. Saya tak ada kata tercungak-cungak, tak ada. Sampailah 2 hari lepas, ada kawan saya, ustaz kawan saya datang ziarah saya. Saya tak pernah bagi orang datang rumah. Ramai orang nak ziarah, saya kata tak payah. Tapi ramai sangat. Semalam saya kata datanglah. Tak sampai hati nak tolak orang datang. Semalam 50 orang, Mak, yang datang ziarah kita. 50 orang yang ziarah. Kita buat sekali dah, senang. Hari ni 200. Hari ni 269 orang. Ada yang telefon, dia hantar mesej. Boleh nak jumpa ziarah Ustaz? Boleh. Datanglah waktu istimak. Duduk sekali. Tak nak istimak. Nak jumpa Ustaz personally, bolehlah nyembang-nyembang dalam setengah jam. Setengah jam. Dengan isteri saya pun saya tak nyembang setengah jam. Okey. Datang je. Tapi nak cakap kuat macam dulu tak larat, Mat. Lepas saya buat tu. Dulu okey. Saya tak tahu sebab apa. Okey. Saya penat naik tangga tu. 2 nak tangga pun penat. Jadi harap boleh sihat balik macam sedia kala. Sebab saya cakap, ubat saya ialah mikrofon. Dapat mikrofon sihat. Tapi sekarang dapat mikrofon, lagi letih pula tuan-tuan.
InsyaAllah pelan-pelan baru berapa hari? Baru 10 hari insyaAllah. Jadi ustaz ni datang rumah saya 2 hari lepas. Dia kata kat saya, entah bagi dekat anak lah ilmu tu. Saya tanya ilmu apa? Ilmu kebal tu bagi kat anak lah. Entah tu saya pakai dah. Baru saya teringat. Waktu saya kena santau dulu. Ada satu orang tua di Bagan Datuk. Dia bagi saya 2 ayat dan amalan. Patut saya sihat. Patut saya rasa tak sakit. Jantung tersumbat ke apa benda pun tak sakit. Sampailah doktor masukkan ubat bius yang paling kuat pun saya tak ada kesan. Jadi orang yang bagi pada saya ni dah tua lah, dah mati dah. Dia datang ubat. Saya jumpa dia 4 kali. Dan dia mai ke rumah saya sekali. 4 kali saya ngadap dia. Nak ambil ilmu perubatan tentang santau. Sebab ada orang cakap Ustaz Kazim pun sakit. Yalah. Doktor pun sakit juga, Mat. Ada doktor gigi tak sakit gigi. Dia pun sakit gigi juga. Sopalah, tak apa. Jadi, saya banyak belajar dengan dia tentang ilmu. Salah satunya ialah perubatan santau. Berubat santau. Dan ada ilmu-ilmu dia yang saya kongsi dengan tuan-tuan dalam buku saya, dalam ceramah saya dan sebagainya. Ada 2 ayat yang dia bagi, baru saya perasan. Dia ada sebut pada saya masa itu saya ingat. Dia kata, entah pakai ilmu ni, kamu ambil ilmu ni, ayat ni, amalkan, jangan tinggal. Yang ini faedah dia, Allah jaga mudah-mudahan. Kalau ada orang nak buat jahat, ada orang nak buat tak elok, benda tu akan patah balik pada dia orang. Nombor 2, sakit kamu tak rasa. Penat kamu tak rasa. Baru saya teringat bila ustaz tadi sebut, baru saya teringat 18 tahun dulu ada orang tua ni cakap kat saya, ini amalan dia. Patut saya sakit, saya tak tahu. Waktu saya kena sakit jantung yang pertama, saya sihat. Saya pergi umrah. Saya balik 2-3 hari, saya pergi ceramah di Aceh. 4 hari saya duduk di Aceh. Saya ceramah di Pahang, di Terengganu, di Kelantan, road tour. Saya sihat. Kemudian bila saya ceramah di Bacok, dada saya rasa ketat. Saya berhenti ceramah, saya pergi ke klinik kesihatan. Dia orang kata saya kena serangan jantung. Naik ambulan. Sampai di hospital, kecemasan, doktor buat semua benda. Pukul 10.30 saya dah boleh rehat. Doktor kata, Alhamdulillah, bukan sakit jantung. Hanya kepenatan melampau. Alhamdulillah. Jantung ustaz semua sihat. Alhamdulillah. Saya pun rehat. Duduk bilik sebelah. Sementara ni dia bagi rehat sebab ramai orang datang, polis datang, orang dah serbu ke hospital masa itu. Di sebelah langsir tu, saya dengar orang bercakap, Ustaz Kazim sakit. Ustaz Kazim sakit, sakit jantung. Saya dengar dia menyembang tu. Saya rasa nak selak saya tengok tuan tu. Kemudian, saya minta balik. Pengarah hospital kata jangan balik lah sebab rehat betul-betul baru balik. Tapi saya nak keluar tak boleh, Mat. Orang ramai. Saya lalu kot lorong tikus. Mereka tolak saya.
Hospital tu rupanya ada lorong tikus. Lalu nyorok kat belakang, terus naik CCU. Saya berehat di situ. Jadi isteri saya sampai pukul 3 pagi. Saya duduk tidur, duduk rehat. Terus saya dengar dia, bila masa sampai pula dia ni, makcik ni. Itulah abang. Jangan dah cakap dah berehat. Abang degil nak ceramah lah, apalah, rehat lah. Tak apa, abang sihat. Orang dah kata dah kalau mati macam mana? Sudah. Masalahnya tak mati-mati. Orang dah kata dah rehat, apa tak nak rehat? Popek. Saya pun ambil selimut, tutup. Pukul 3 pagi, Mat. Besok pagi doktor datang. Datuk, kita nak buat angio. Untuk Datuk boleh? Untuk apa? Cek jantung. Semalam dah okey. Tak nak. Datang doktor lain pula. Kita buat nak. Kita cek jantung. Semalam. Tak nak. Nak cek macam mana? Kita masukkan dakwah lah, masuk kamera semua. Saya kata kalau kamera tertinggal kat dalam macam mana? Tak nak. Datang petang, Mat. Doktor perempuan. Muda, Mat. Ya. Dia kata, Datuk, kita buat angio, tak sakit pun. Kejap je. Okey? Bila nak buat tu, doktor? Tak badan dengan sakit. Itulah nama dia lelaki. Besok saya buat. Saya pun menyembang dengan doktor sebab tak ada sakit jantung. Nyembang dengan dia, nyembang. Tengah dia nyembang, dia diam. Sebiji macam doktor semalam, kemarin, yang doktor Cina tu. Duk nyembang, duk minta maaf, diam. Rupanya ada benda lain dia jumpa. Jadi dia tanya pada saya, Datuk tak tahu ke Datuk dah kena serangan jantung 2 kali? Tak, saya sihat. Datuk dah 2 kali kena serangan jantung Datuk luka sekarang dan Datuk tersumbat 3 sumbat. 99.99%. Yang dia tanya saya teringat sampai sekarang, macam mana Datuk boleh hidup? Saya kata nak buat macam mana sekarang? Masa itulah jadi gabra. Pembantu dia keluar, masuk balik, dia bagi tahu dekat Datuk tadi, ada satu orang tak nak buat stand, dia bagi stand tu pada Ustaz Kazim. Daripada tak ada apa benda, ada orang sedekah kat saya tengah-tengah duk kritikal tu. Alhamdulillah. Saya pun tak kenal siapa yang tak nak buat stand hari tu. Siapa yang tarik diri bagi kat saya. Syukur pada Allah. Maka satu saluran yang besar, sumbat, masuk. Kemudian saya balik ke Ipoh. 5 hari di situ. Balik ke Ipoh, 2 lagi stand, buat di Ipoh. Jadi jumlah dia 3. 2016. Jadi benda tu berlaku balik sekarang. Saya sihat, boleh ke sana, ke hulu, ke hilir, naik kereta api, naik kapal lah, naik kapal terbang lah. Tak pernah rasa, tak pernah mengadu. Check up cantik, jantung cantik. Semuanya cantik. Kalau ada orang tanya, Ustaz tak pergi cek doktor ke? Setiap 3 bulan memang cek. 6 bulan cek. 5 tahun cek jantung. Dan semua laporan cantik. Bila buat angio, baru nampak. Jadi tuan-tuan, baru saya teringat tadi, ada 2 amalan tu. Ayat dia. Sakit pun tak terasa. Tuan-tuan nak ada amalan tu? Macam tak ramai saya jawab, Mak. kena bawa garam. Jadi insya-Allah saya akan balik, ceramah balik. InsyaAllah pada 1 Mei. Balik sihat balik. Petua-petua, jalan balik. Makan-makan, jalan balik. Tapi ingat, penting, pantang jaga elok-elok. Makan elok-elok.
InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah jaga. Tuan-tuan, Allah pelihara kita dan kita masuk ward, masuk hospital pun baru dapat dikesan. Dan Allah tolong. Walaupun sakit, Mat, tak nampak langsung sakit dia. Ahmad nak ke? Nak. Ha? InsyaAllah nak tu. Ahmad tak perasan sebelum ni? Perasan? Macam perasan. Ada 2 ayat tu. Datuk baca selalu. Ya. Ini tawakal tu satu. Inna waliyallah tu ada. Ya, lagi. Yang Mak nampak perasan tu je lah. Saya tak sakit je lah. Saya perasan Datuk. Datuk kalau ceramah kat Kelantan, malam tu juga balik sini ceramah. Pulang duha elok. Kita kejap-kejap. Lepas kalau kat Pahang pun Datuk. Hari tu kita ceramah kat Pahang. Saya tak larat dah. Saya rehat dekat KL. Datuk tak. Datuk balik ceramah. Tu. Elok, sihat semua. Padahal tua. Betul lah. Ya. Kita perasan kat situ lah. Datuk. Jadi insyaAllah, nanti saya bagilah ayat tu. Pergi belajar elok-elok. Amal elok-elok. Jaga elok-elok. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Jadi tuan-tuan rehat sebentar. InsyaAllah kita akan jumpa lagi waktu rehat nanti dengan bacaan doa. Dengan ijazah bacaan doa. InsyaAllah mudah-mudahan yang pertama kali melawat. Terima kasih. Kali pertama angkat tangan. Alhamdulillah ramai tu. Semua kebanyakan insya-Allah. Jadi insyaAllah kalau boleh kita melawat pula ke Sungkai. Ke Sungkai pula insya-Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan doa saya sihat. InsyaAllah kita jumpa balik seperti biasa. Amin ya rabbal. Dan bagi tuan-tuan yang nak dapatkan produk-produk keluaran Al-Barakah, tuan-tuan boleh bawa nanti. Dia buat melawat jumpa makcik pondok. Cuma banyak makcik pondok sekarang yang dah pindah ke Sungkai. Ya. Tuan-tuan yang nak wakaf, nak sedekah, boleh buat di kaunter wakaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.